Seorang lelaki yang baru keluar penjara 2 bulan lalu atas kesalahan jenayah ditahan semula selepas terbabit dalam kegiatan mencuri kenderaan dan curi kabel milik syarikat telekomunikasi di Sungai Petani Kedah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda Asisten Komisioner Hanyan Ramlan berkata, suspek berusia 21 tahun yang dikenali sebagai Kucai itu ditahan bersama 3 rakannya berusia antara 21 tahun hingga 25 tahun dalam 3 serbuan berasingan dalam op lejang yang dilakukan sejak bulan lalu. Beliau berkata hasil siasatan mendapati suspek yang memiliki 10 rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah bersama rakannya dikatakan mempunyai kemahiran mencuri kenderaan dengan hanya mengambil masa kira-kira 5 minit menggunakan Allen key. Menurutnya, di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda semalam 10 November, kenderaan disasarkan jenis lama iaitu Proton Wira dan kereta curi itu akan digunakan untuk melakukan kegiatan jenayah itu. Menerusi tangkapan itu, polis merampas 3 kereta Proton Wira, sebuah van, 2 batang Allen key, 1 unit T-handle, sebuah papan tanda oren, 2 vest pantulan cahaya, 3 topi keselamatan, sebuah alat pemotong kabel dan 10 kabel yang dipotong dianggarkan kerugian bernilai RM11,000.